Assalamualaikum and hai semua. Okey, kita dah berada pada episod akhir untuk podcast Sekretariat Sukarelawan 2024-2025. Saya Muhammad Azhar Aizat bin Abdul Halim sebagai hos anda pada hari ini. Dan saya Kabilan. Ini merupakan episod penutup bagi sidang kali ini. So kita akan bagi all out. Betul tu. Hari ini kami akan mengulaskan topik yang sangat relate dengan diri kita sendiri, iaitu cerita kaunselor inspirasi kita. Alah, kadang-kadang kita ada masalah, kita ada problem, kita tak tahu kita nak approach siapa. Jadi hari ni kami bawakan kepada anda. So hari ni kita akan bawa seorang tetamu yang super santai, yang akan menjawab semua soalan kita. So siapakah itu, Azad? Okay, jom kita sambut Encik Zuhairi. Baik Encik, boleh ke Encik perkenalkan diri Encik kepada para penonton semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam saya SN, salam Malaysia Madani. Terima kasih pada saudara Azhad, saudara Kabilan. Begitu energetik pada kali ini sebab dia kata nak bagi all out. So saya perkenalkan diri saya kaunselor berdaftar Muhammad Nur Zuhairi bin Osman, berasal dari Kelantan dan mula berkhidmat di bahagian Head of Pembangunan Pelajar Alumni Kampus Kesihatan bermula 2011 sehingga kini. InsyaAllah kita akan kongsikan tips, beberapa kisah inspirasi yang telah dilalui saya dan saya sendiri melaluinya, insyaAllah. Kami pun excited nak dengar Encik Zul punya cerita yang saya rasa sangat menarik untuk hari ini. Betul. Jadi kami pun prepare banyak soalan untuk Encik Zul pada hari ini. Kami harapkan Encik Zul akan jawab semua soalannya. Boleh. Okay, kami akan mulakan dengan soalan pertama. Boleh tak nak tahu apa skop tugas kaunselor ni sebenarnya? Okey. Soalan yang ringkas, tapi boleh kita kupas huraikan dengan cara yang lebih santai, super santai lah. Macam kami bagi tahu tadi lah. Actually apabila kita kaunselor, tugas kaunselor secara menyeluruh, bukan di kampus kesihatan sahaja. Kalau kita tengok di sekolah dah ada kaunselor, di pusat pengajian tinggi pun ada, di tempat kerja pun ada, di hospital pun ada, di kebanyakan setting dah ada. Cuma mungkin tugasnya sedikit berbeza. Tetapi matlamat hasrat utama kami, kaunselor-kaunselor ni adalah menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. So ada orang kata kaunselor ni bantu selesai masalah. Saya kena betulkan, kadang-kadang benda tu nampak simple. Jumpa kaunselor selesai masalah. Ada macam ni lah, macam bakal doktor lah, Azhar, Kabila ni. Orang tu demam, pergi jumpa doktor, terus pulih, sembuh. Itu kadang-kadang belum jumpa tu, dan sebenarnya kekuatan dalaman seseorang tu lebih dominan untuk menyelesaikan sesuatu isu sebenarnya. Tapi kaunselor ni kalau job scope dia adalah menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. That's why dia tak kaunseling dulu kat depan. Bimbingan dan kaunseling. Kadang-kadang kita pun terlupa. Contoh macam kita nak ke Kuala Lumpur, kan? Mungkin kita terlepas nak berhenti RN apa semua. So kita dah terlaju sangat, kita terlupa ada Kabila kat tepi, ada Azhar kat tepi. So kita shot sendiri bawa terus sampai ke mana kan. So kami sediakan perkhidmatan dan ada orang terlepas pandang di perkhidmatan kaunseling ni. Di sekolah lagi dah start. Kalau perasan adik-adik kita ada pakai vest warna purple cantik kan, hot bag berat kan, dan tagline dia bantu diri sendiri untuk bantu orang lain. Aku tagline servis kita pun yang tu. Dan satu lagi saya tambah, untuk dalam perkhidmatan kaunseling kita ada inventory psikologi. Saya yakin adik-adik kita semua ni dah isi masa tamat sekolah dah hari. Dan ada yang isi secara tanpa sedar. Cikgu kata kena isi lah. Tapi kita tak simpan pun rekod sampai ini. Tapi dalam medical kita ada historical patient file. Tapi untuk counselling sepatutnya kita dah ada. Dulu inventory gaya bercinta ataupun gaya perhubungan aku apa. So kita kena simpan kan. Sebab sampai hari kita banyak kes. Sekarang dah ada training kat TikTok kan, UPSR 5A, PT3 berapa-berapa kan. Last sekali sekarang business buat Grab. So correlation dia kita dah kat mana sebenarnya. So kami di kaunselor ni dan perkhidmatan kaunseling ni menyediakan perkhidmatan berkenaan. Satu penjelasan yang baik, Encik Zul. So soalan seterusnya saya nak tanya, ramai ke student USMKK yang datang jumpa kaunseling, bidang kaunseling? Kita masuk ke lagi dekat lah dalam USM kampus kesihatan kita. Sebenarnya nak kata ramai tak ramai, nak kata sikit tak sikit, dan ada. Cuma kehadiran ni ada dua cara. Satu dirujuk, satu secara sukarela. Dalam perkhidmatan kaunseling kita dua-dua kita okey. Tetapi adalah lebih genuine, lebih bagus mereka datang secara sukarela. Sebab dia orang sedar. That's why dalam saya punya nilai value untuk perkhidmatan kaunseling ada 3A. Aware, alert, action.
Pertama kita nak berlaku tu sedar sendiri dulu. Ada orang tak sedar, dia ni tahun berapa sekarang? Tak macam, aku dah tahun 5 dah rupanya kan? So kesedaran. Kedua, alert ni, klien datang ni biasa dirujuk sebab dah berlaku apa-apa. Dah fail, tiba-tiba baru, alamak rupanya aku patutnya dah study pada minggu 1 lagi. Ni dah minggu ke-12 baru aku nak sedar nak hantar assignment. Yang ketiga adalah action. Yang ni most important lah. Action ni ramai orang yang tahu dia nak grade dengan 4 flat. Ramai dia sedar. Dia pun macam tak boleh, ni adalah inspirasi aku dan mak ayah aku. Tetapi tindakan tu, tapi dia masih lagi termenung di bilik. Azhar bukan Azhar yang kabila lah. Tapi ada segelintir orang yang masih lagi duduk melihat, duduk asyik komplain, dan saya avoid 3C. Compare, complain, condemn. Bukan tak boleh langsung kita compare. Boleh kita compare, tapi kita kadang-kadang kita perasan kita compare orang lain tu jauh sangat. Azhar tak apalah, dia anak orang kaya. Kabila tak apalah, dia handsome. So kita compare tu kadang-kadang menyebabkan kita ni down, kita sendiri. Sebab kadang-kadang kita duduk termenung lama kan. Oh dia tak apa, dia cantik. Mutiara tak apalah, dia pandai cakap bahasa baku, fluent dia contoh. Tapi secara tak sedar. So balik pada soalan tadi, yang datang ni memang nak kata ramai tak ramai, nak kata sikit tak sikit, tapi sentiasa ada. Yang datang dirujuk pun ada. Yang dirujuk ni macam kita kat sekolah, guru disiplin hantar. Kalau kat sini kita ada PA, penasihat akademik, dia hantar. Dan kita ada urusan desa siswa. Dekat asrama dia sentiasa menjerit. Sampai pukul 11 malam dia kena menjerit, ataupun sampai pukul 12 malam dia kena nyanyi lagu negaraku. Sebab dia dah terbiasa kan. Dia dah terbiasa kan. Sebab kadang-kadang benda macam tu mengganggu. So dia akan call kaunselor, dia kata boleh tak nanti kita nak rujuk pelajar ni. Dia sekarang dah minggu 12 akademik contoh kan. Nak masuk minggu 10 ke atas tu dia dah start dah. Badan dia makin kurus sebab duit dah tak ada lah. So dia macam dah satu dah makan. Dulu 3 kali sehari, sekarang 3 hari sekali. 3 hari sekali. Ada. Dia makan besar macam contoh, dia makan sikit-sikit, makan oden je, makan wafer je. So kita nampak benda tu macam simple. Tetapi orang kata memerlukan, orang kata peluahan, kita tahu apa cerita sebenar. Kadang-kadang kita tak sangka pun. Benda dia, contoh dia hubungan kasih sayang dengan family. So ada juga kes rujukan, William, Azhar yang dirujuk oleh mak ayah kuat. Dia kata anak saya ni pelik, siapkan cuti semester tak balik. Dia kata ada assignment. Sedangkan assignment dah hantar sebelum cuti lagi. Kan? So kadang-kadang tu saya cakap kita ada 3 P. Satu P pelajar. Pelajar ni kita ada pelbagai lah, Azhar, Kabilian, siapa-siapa pun boleh datang rujuk oleh kaunselor. Tapi kita akan nilai sejauh mana kebenaran cerita itu. Pelajar ni juga kita ada persatuan. Banyak persatuan, sekretariat sukarelawan, mentor rakan siswa yang dia kata kenapalah dia masuk SS ni makin jadi macam senyap, pendiam, macam peliklah perubahan tingkah laku. P yang kedua adalah pentadbir. Pentadbir ni pegawai jasa siswa, contoh pegawai tadbir akademik. Tengok macam Azhar dulu okey, sekarang macam makin okey. Makin okey pun dia kata macam terlalu perubahan pun kita tengoklah apa behavioral change dia. P yang ketiga adalah segi penjaga ibu bapa. Itu pun sangat penting. Pentadbir tadi dia sekali dengan penasihat akademik apa semua lah, pensyarah semua kat situ. P seterusnya ibu bapa. Sebab most of our pelajar kita dia jumpa ayah kita hantar masa first year. Dan jumpa balik kalau kata kesihatan unit sebab kau bukan di sini. Tetapi medical white coat ceremony dia kat sini. Dekat sini. Before tu pun ada mak ayah datang dan ada mak ayah yang tak dapat datang. So kita ambil inisiatif, saya ingat pengarah KP pun menyokong inisiatif ini supaya kalau kat sekolah kita ada PIBG, Persatuan Ibu Bapa Guru. Sekarang di universiti ada tak yang melibatkan mak ayah kita? Belum lagi. So mungkinlah hasil daripada sesi podcast ni kita akan ada contoh macam contoh kita ada di MRSM, SPP. Masa nak ambil anak masa cuti tengah semester datang, kita buat polak simple. Jumpa kat Islam kita sembang santai lah. Mungkin mak ayah tak tahu. Kadang-kadang mak ayah tak tahu apa si GPA. Kenapa sistem belajar anatomi ni macam ni? Nak masuk ORL apa? Kadang-kadang benda tu simple. Tapi benda tu yang 3 faktor ni, 3 penjuru ni akan membantu pelajar kat tengah. So pensyarah, penasihat akademik, penjaga ibu bapa dan juga ni rakan-rakan persatuan apa semua mainkan peranan. So ada pelajar kita yang memang masuk tu memang betul-betul nak target grade 4.0. So dia tak lalui, tak masuk sukarelawan. Orang sebut SS pun apa? Short sendiri ke? Short sendiri. Tapi bukan. SS ni adalah sentiasa sejahtera. Sentiasa sejahtera. Tengok happy je orang kan. Itulah sorry, padan sikit. Tak apa. Dua sumber rujukan utama dah, dirujuk dan sukarelawan. Okay Cik Zul, tadi kita dengar pasal elakkan 3C, buat apa tu, utamakan 3P. Jadi macam tertanya-tanya lah kan, sebab saya pun pelajar dekat sini.
Boleh tak Cik Zul kongsikan macam mana kita nak kurangkan, maksudnya nak hadapi masalah tekanan mental, stres and semua tu? Okey, soalan yang orang kata soalan dia bukan menekan, tapi apabila dengan tekanan mental ni orang akan keluar anxiety, depression, stress. So automatically kita secara tak sengaja lah. Soalan tengok iklan kat TV kan, agenda nasional Malaysia Sihat, ada sebut Take 5 apa semua. Kadang-kadang benda tu simple. Tapi macam saya beritahu, saya suka buat acronym tadi. Sebenarnya saya dalam perancangan untuk mengeluarkan podcast dan e-book, workbook juga untuk pelajar kita from C to A with P. Dan pada pelajar C ni kita nak ke A. Bukan kata kita tak boleh langsung, kita nak compare. Tapi kalau kita perasan, kalau kita reflect balik lah, semalam berapa banyak kes kita compare orang. Dia tengok, oh dia tak apalah, dia anak pensyarah, dia tak apalah kan, dia tak apa, dia ada basikal, ada motor kan, dia jalan kaki kan. So secara tak sedar, benda tu menghakis kita punya resilient, kekuatan dalam diri. Betul. Sebab kita condemn diri kita sendiri. So tu kata compare tu boleh. Kalau kita nak compare pun tak ada masalah. Tapi bagusnya kan bila belajar pandai, aku nak jadi macam dia juga. It's a good compare, positive compare. Tapi kita kebanyakan kita compare, dia tak apalah, mak ayah dia selalu tengok datang, hujung minggu datang tengok kan? Kita compare dari segi sudut negatif. Yes. So compare tu boleh, cuma kena tengok cara the best way. Next is complain. Bukan tak boleh complain, bukan tak boleh. Kita ada saluran. Kalau kat asrama ada siswa kata kita rosak patah, kita kena buat report kat SDNet. Tapi ada orang lebih selesa ambil status. Masukkan confession. Bukan saya kata C confession tak boleh. Saya tak kata tak boleh, tak kata boleh. Tapi ada orang, ada kes di IPT, saya tanya tadi lah, relate dengan kesihatan mental sampai kes bunuh diri. Di IPT kita disebabkan confession, direct mention, dia start daripada dalam kelas, so balik ke asrama, so orang mention dia sampai tahap bunuh diri. Kita minta jawablah pelajar kita ni cerita real, baru berlaku 2-3 bulan yang lepas. Kadang-kadang ada orang dia boleh hadap benda ni rasa macam tak apa, dia mention aku sekarang mention direct dalam convention, nama sekian-sekian direct kan. Nak tak baca tak boleh, dah jadi macam asal aku nak teringin nak buka ada banyak apa kan, dia sebut nama aku handsome lah, YDP SS contoh kan. So to complain pada saluran yang betul lah kan. Kita ada aduan banyak sekarang kan. So sekarang dengan kepimpinan Perdana Menteri pun cakap apa-apa aduan secara terus, supaya benda tu tak nak reaktif banyak lah. Nak beli aiskrim kenapa sampai 7 hari, maksudnya 7 second dia dapat aiskrim satu, macam tu lah kan. So the next is condemn. Condemn ni kita kadang-kadang kita tak sedar. Kita kadang-kadang tak apalah, aku ada orang susah tak apa. Secara tak sedar kita condemn diri kita dan family kita. Sedangkan mak ayah kita ni memang orang kata Azhar ingatlah masa first year, bagaimana parents hantar kabila dan semua kan. You all tahu the process before you nak masuk sini. And siapa yang isi online UPU, masa nak packing barang datang sini apa semua kan, you all tahu. Dan orang kata 3C tadi yang tu kan, untuk kita menangani kesihatan mental lah. Sebab kita kalau makan banyak vitamin C pun tak boleh kan. Itu juga sebagai doktor kan, dia berlebihan, dia ada MG dia berapa kan. So kita kena control the 3C lah. The P ni sangat penting. Pensyarah, penasihat akademik, pelajar, persatuan dan juga parents, penjaga kita. Ada di kalangan rakan kita tak duduk dengan parents dia, duduk dengan atuk nenek dia, dengan mak saudara dia. So saya tak tu sebagai penjaga. So from C to A ni dia ada P. Before kita nak pass untuk pergi ke A ni dia ada P dulu. So you dah buang 3C ni, kena bersama 3P ni. Ada orang masuk belajar tak ada kawan. Betul. Dia sama ada dia tak nak berkawan ataupun dia diasingkan. Dia recognize dia sendiri sebagai introvert. Yes. Untuk sekarang ramai dalam status aku introvert. Is it real you introvert? That's why dalam perkhidmatan BMI counselling kita datang, jom kita tengok inventory psikologi. You ni berapa introvert you, extrovert you sebenarnya. Dan benda tu sekarang kalau kita di Malaysia dulu 6 bulan dia boleh berubah introvert extrovert. Sekarang tak, dalam 3 bulan pun dah boleh. Even a month pun dah boleh. Sebab kalau kita perasan, kita banyak dipengaruhi ni lah kabilan Zahad. Kita tengok media sosial berapa jam sehari? Lebih daripada 5 jam. 5 jam. Maksud nampak tak? Actually kita kata ni 2 jam ke bawah melihat gadget. Tapi kita media sosial dah lebih 5 jam. So maknanya tengok gadget tu dah of course 7 jam. Campur email 1 jam, campur buat assignment 1 jam dah 7 hours a day. So 3P tadi pun sangat penting lah, parents. So ada orang balik setiap minggu balik Zahad.
Ada Sri Kembangan ke mana kan. Kamila mana? Saya asal dari Melaka. Balik Melaka kan, naik River Cruise kan. River Cruise. So okay, so 3 P tadi sangat penting lah. Parents sama persatuan. Ada orang yang memang orang kata lebih selesa dengan cara dia masuk belajar pun seorang, buat assignment pun walaupun individu buat seorang-seorang dia. Kan? So tekanan mental ni ada ramai kata aku tertekan mental. Tetapi sejauh mana kita tak nampak tau sekarang macam sedang dekat depan kami tak tahu pun. Kita nampak dia senyum. Sekarang dia rare case lah. Nampak dia macam okey, dia macam kali basikal, dia kali lagu seorang-seorang kan. Kita sebenarnya lebih dalam konsep agama Islam pun bersederhana. Agama lain-lain pun bersederhana. Dia tak boleh berlebihan, dia tak boleh kurang. Sebab ada orang tu dia aktif sangat sampai lupa akademik. Ada orang tu tak aktif sangat sampai dia rasa jam lah. Orang kata dia ada permainan lah, tak ada main, tak buat apa-apa pun. 7 minggu Jumaat Sabtu pun just tengok dinding, lesson siswa, katil tak boleh berubah, memang macam tu je katil ni kan. So pelbagai macam kalian lah, hari cuti kalian buat program yang bermanfaat macam ni. Ada orang mungkin dah ada kat Terengganu tengok wayang, ada orang mungkin ada kat Genting Highland, ada orang mungkin sedang makan dengan family. So pelbagai, kita tak tahu, kita tak nampak. Kalau kita ada satu CCTV besar, kita nampak student A kat sini, B kat sini kan. Tu mungkin teknologi AI akan naik lah. So untuk A tadi, aware, kesedaran ni sangat penting. Ada orang dia sedar dia berada di tahun 5, tapi ada orang masih tak sedar. Aku rasa aku macam tahun 1 baru masuk kan. So kesedaran tu masing-masing, kita tak nampak. Tahap kesedaran Azhar nampak tak ada dia, tak nampak pun berapa. Mesti dah nampak. Kita nampak, mesti kita tahu. Dia ni sedar kata aku kawan baik dengan dia. Dia tak sedar, so lebih baik kita sedari diri sendiri. So always saya buat checklist. Aku sedar, aku sekarang tahun 5, mak ayah aku dah tak telefon seminggu lah. So kita kena sedar. So ada circle life balance tu, you always have kat Google, you tengok berapa perhubungan kita dengan family kita, dengan rakan-rakan kita, sport kita main apa semua. So, bukan kata tak boleh tak main sport, boleh, tapi sekarang ada banyak, saya ingat senarai 70 sukan baru. Pickleball apa semua kan. So benda-benda tu sebenarnya membantu kita sebenarnya untuk lebih aktif dan bersemangat lah untuk dalam kehidupan yang sebelum mencabar sekarang. So tak dia aware. Lepas aware alert ni biasa, Azhar ni all pakar doktor, alert ni lepas kita cucuk orang sakit. Orang rasa terkejut kan. Tu kadang-kadang that's why penting juga 3P tadi. Kadang-kadang mak ayah kita ingatkan, Azhar exam bila? Lepas tu kawan kita dalam SS tanya, you all exam bila? Boleh tak kita study sama-sama? Kalau ujung sana orang lain ni kita bincang sama-sama kan. Kadang-kadang kita kata study ni mesti dalam satu course subjek yang sama. Kadang-kadang tak juga. Dia boleh bahagia, kita bahagia tapi dalam untuk study. Kau belajar pasal apa? So apabila pertukaran ilmu tu, kita jadi lebih macam betul lah, dia ada related. Sebab dalam ilmu tu ada rangkaian dia masing-masing kan? So tu alert lah. Kadang-kadang ada orang alert ni selepas dah demam baru sedar, wah aku demam lah. Dah cek termometer baru rasa, wah aku demam betul lah. Kalau tak dia tak sedar, dia tak rasa panas sama semua kan. So yang ketiga adalah action. Yang ni yang penting sebab akronim dia ACT-ION. Dia ada ion belakang. Yang ni related dengan habit kita. Macam Azhar boleh buat drive kan? Belum lagi. Belum dapat lesen lagi. Belum dapat lesen lagi. Belum lagi. On the way. Ada orang belum dapat lesen tapi dah boleh drive. Boleh dapat lesen. Ada orang dapat lesen baru boleh drive. So ada pelbagai kaedah cara. Cuma yang habit ni, kalau kita perasan, kita gosok gigi, siapa gosok gigi tengok kat gigi dia. Biasa kita tengok kat cermin je, tak tengok gigi pun sudah. Kita tengok kat cermin tengok muka kita je. Jarang kita tengok satu-satu, gigi satu, gigi dua. Tak ada. Sebab kita dah terbiasa lah, dah jadi habit lah. So ayat tak ditindakan tu based on habit. Sama juga, ada pelajar sebelum tidur, apa cara sekalipun dia mesti tengok telefon dia. Dia tak boleh kata tak tidur dengan telefon. Ya, kadang-kadang ada pelajar bengkak kadang hidup sebab bukan apa, bukan datuk dinding apa semua sebab tahajud tak. Ada yang sebab tahajud lah kan, tapi bila ada yang telefon jatuh lah. Faham. Sebab dah dia baca confession ke, baca apa yang menghiburkan hati dia. Sebab itu cara hiburan dia kan. Ada orang tidur dengan muzik dan juga bawa aromaterapi. So ada pelajar kita ada betul-betul dia nak deep sleep. Kalau dia tak nak yang tidur kadang-kadang kejap tersedar. Waktu tiba-tiba rasa anxiety, esok ada kelas kan. Tidur malam pun dengan, dia biasa tidur malam dulu, masa kita kecil kalau perasan, kita ada bedtime story. Betul. Kita baca cerita kat kita.
Sekarang dia tak roommate kita buat nak kelas Ada. mesti akan gila buat tadi kan. Tapi benda tu sekarang dah jadi di luar negara lah. Saya tengok rakan saya dan juga pelajar-pelajar luar negara ada buat macam tu. Before tidur dia bercerita bukan baca buku tapi cerita pasal reflect hari tu. Kau macam mana hari ni, enjoy tak? Kita lebih suka menulis dekat media sosial. And then dia akan datang 1001 netizen. That's why ada jabatan netizen. Yang mungkin belum didaftar tapi dekat situ sebab ramai yang orang yang stuck untuk action. Orang kata kau sepandai-pandai lah, kau tulis kau 5A, 8A, 10A, kau tak pergi mana pun, alah kau setakat sama media contoh kan. So kita rasa macam padahal kita okey je. Sebab kadang-kadang disebabkan media sosial kita lumpuh dan susah untuk bergerak dan bertindak action. So soalan Azad tadi yang kesihatan mental tadi, itulah that's why saya according dia pun dah from C to A with P. Bila ada semua untuk mudah ingat CPA. Bukan CPR tapi CPA. Okay, so untuk kita mudahlah sebab kesihatan mental yang baru cakap kan. Kalau aku rasa aku ada masalah kesihatan mental lah kat bila kan. So kita rasa betul lah kawan ni cakap kan. Kita rasa dah terkejut lah. So lebih baik kita bantu diri sendiri untuk bantu orang lain. Faham? So satu jawapan yang walaupun panjang tapi saya rasa bermakna sangat lah. So seterusnya saya nak tanya Encik Zul, dia macam sambungan daripada soalan Azhar tadi. Bagaimanakah seorang pelajar boleh menguruskan tekanan akademik? Okey. Dua ayat, satu tekanan, satu akademik. Akademik whatever happens sebab kita masuk belajar ke IDT, ke universiti, SNKK, memang fokus kita adalah pada akademik. Ya betul. Tekanan dalam hidup kita, ada tekanan tak selain pada akademik? Sentiasa ada. Sentiasa ada. Sentiasa ada kan. So memang ada lah kita kata tekanan. Pressure ni press. Apa lagi dengan sure? Sure ada, nampak? Kata bahasa Inggeris, pressure. Press dan sure. Memang tu lah contoh. Nampak tak? Saya suka melihat dalam bentuk yang lebih mendalam sikit. Press, sure ada. Mana-mana. Cuma how you handle. Contoh sekarang lah. Cuba Kamila dengan Azhar buat macam ni. Cuba tekan tangan awak sendiri. Awak boleh kontrol lah, nak rasa kuat sangat. Cuba tekan paling kuat. Ada. Okey, sekarang tukar. Azhar tangan kanan, Kamila tangan kiri. Awak tekan. Tekan paling kuat. Nampak siapa menang? Dia Azhar. Reality. Kamila sini jawab Azhar menang kan. Sebab tu bukan kontrol kita. Kontrol kita selesa. Kita macam tak apalah. That's why aku rasa kuat. Cik Zah cakap aku ni je kuat yang aku boleh buat. Tapi kita tahu tadi bila kita dah lawan sama-sama kita nampak Azhar kuat. Dia sendiri cakap. Nampak? Dia dah Azhar memang confirm pressure kuat sangat. So nak menguruskan tekanan akademik ni sebenarnya tadi lebih selesa orang tolak kan kita tolak kita sendiri. Tolak sendiri. Nampak tak? Lebih selesa kita nak aju, kita nak. Tapi sekarang ramai yang terkesan sebab pensyarah dia cakap. Pensyarah ajar aku tak reti lah. Kan? Kita tadi lah, kita komplain lah. Pensyarah ajar tak betul lah. Aku tengok YouTube lain, mudah je belajar subjek anatomi. Apa yang susah sangat explain. So kita dah start see sampai kita sedar. So untuk menguruskan tekanan tadi adalah kita urus diri kita. Dan sebenarnya dalam tekanan akademik ni confirm ketimbangan pensyarah, pengajaran, pembelajaran. 3P juga. Pensyarah ni memang dalam ada subjek yang tak ada pensyarah. Macam tak ada lagi. Tak ada penasihat, ada penasihat akademik, memang confirm akan ada. Dan dia ada pengajaran dan pembelajaran. Dia start pembelajaran, kita belajar apa dan pengajaran apa dia dapat. Sekarang kita lebih fokus pada pembelajaran. Belajar. Kita tak ambil yang satu lagi, pengajaran. Pengajaran dalam bahasa Inggeris apa Zat? Dia macam bagi tahu lesson tu dia kan. So kita nampak itu kita fokus pada nak exam dia. Tapi sebenarnya kita fokus itu untuk pengajaran. Apa pengajaran lagi? That's why saya cakap dia bedtime story sekarang, remaja belia. Dia kata apa yang kau dapat hari ni? Azhar belajar apa hari sepanjang satu hari yang contoh kan? Dia kata hari ni saya belajar, saya pergi Kolong, volunteer. Kita pergi Kolong masa banjir kalau tak sampai-sampai kita nak pergi bila kan? Tapi sebab hari tu kita boleh dah macam aku belajar lah sesuatu. Dalam akademik kita tak buat macam tu. Sebab kita belajar lah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia tak kena jadi 1 tambah 1 sama dengan kosong. Tak akan jadi kan? Tapi dalam life proses kita boleh jadi macam sedekah. 2 tolak 1 berapa kan? 1. Tapi dalam sedekah kita the more you give, the more you get.
So tambah kita sedar. So dalam belajar nak uruskan akademik sebenarnya kita kena ada satu konsep di sekolah rendah. Sekolah rendah pun dia panggil konsep fun and learn. Fun and learn. Dia bukan learn and fun. Fun dulu baru learn. Betul. Sebab saat kita learn, kita tak fun sebenarnya. Kita macam, alamak aku learn. Asal kata nak habis tujuh chapter ni, alamak dekat kali ni exam tu banyak apa tu? EOP. EOP ha. Habis EOP ni memang terkejar kan macam alamak end of posting. End of posting. Okay, so that's why untuk luruskan tekanan belajar ni dia fun and learn. Fun dulu. Sebab kita tak fun. Sebab mindset kita masuk contohlah ORL dah nampaklah gambar satu, 3 pilihan dia. Nampak muka pensyarah, nampak muka subjeknya apa. Kita tak nampaklah pengajar apa aku dapat daripada apa kadang-kadang dapat tu susah nampak ORL. ORL aku akan bantu saya belajar sendiri. So kita tak create a fun environment. So create a fun, memang saya dulu tak tahu kenapa aku belajar sebenarnya apa sebenarnya. So proses belajar tu dah berhenti. Bukan dalam kita belajar ni je kata. So mana-mana pun kita belajar pasal nak menguruskan nak buat live podcast ni. Bukan satu benda mudah nak macam ni kan. Nak kena understand, nak kena beli apa semua macam ni. So it's a learning kita fun. Sebab kita fun, you all rasa you all buat ni all fun dulu. You tak boleh nak learn, kita nak belajar stress, tu jadi stress lah. That's why the simple adalah kita fun and learn. So kita nak uruskan. Dan satu lagi adalah ramai kita ada jadual akademik. Tapi ada tak di kalangan kita yang ada jadual hidup dia. Contoh pukul 12 hingga 2 nak buat podcast, 2 hingga 3 memang khas masuk untuk WhatsApp, 3 hingga 4 untuk Telegram, 4 hingga 5 TikTok. Ramai orang tak buat pun tak boleh follow sangat. Jarang. Banyaknya TikTok pada pagi sampai ke malam lah. Tapi jadual tu sangat broad kan. Dia macam ni sekarang banyak kes flight yang kita lah doakan supaya dimudahkan semua flight yang lepas semua. Jadual penerbangan ada tak jadual dia? Ada. Ke dia boleh eksklusif hati dia? Ada jadual. Ada jadual. So rencana kehidupan kita sebegitulah sebenarnya. Saya pun sendiri sebab di sekolah rendah sekolah kita jadual dibuat. Even jadual universiti pun, you all create the jadual nak pilih subjek mana dulu. Bayangkan kalau tak ada. So kita suka-suka aku nak belajar pergi kelas lagi tak ambil apa kan. Sama kat assignment. Assignment dia ada timeline dia. Untuk dalam pengurusan akademik, kita perlu ada pengurusan subjek bila kita nak kena baca 2 kali, ada yang baca sampai 7 kali. So dalam assignment, bayangkan untuk tahun 1 Azhar dengan Kabila, ada satu assignment diberi. Pesyarah tu bagi tahu macam ni. You all nak hantar bila tu pulang. Last hantar dia dah pada hari convocation. You all rasa lah dia bagi assignment dia test masa tahun 1. You all rasa ramai yang akan hantar bila? Tahun 5, sehari sebelum convo. Sebab you all lebih tahu kan. Sebab kita sendiri kita kena macam lambat lagi kot, apalah. That's about attitude. Jadi lah saya cakap kadang-kadang kita pun macam ada setengah orang tak apa lambat lagi kot, nak exam, relax dulu kan. Dia pelbagai, mungkin kita ni lelaki semua, mungkin ada wanita ni dah hari pertama dia dah study dah. Ada orang cakap, alah kau dia jangan merepek hari pertama nak study dah. Ada tak orang yang hantar hari pertama assignment dia beri, hari ketiga dia dah hantar assignment? Ada, tapi tak ramai. Tak ramai. Kita mungkin lepas ni live podcast bisa panggil orang-orang macam ni. Kenapa head wire dia jadi macam tu? Dia kadang-kadang orang tu unik. Macam pelik kan, kenapa kau hantar awal sangat assignment? Dan kalau perasan dalam akademik, dalam kelas kita, orang ni akan datang awal setengah jam dalam kelas kita. Dan dia suka sangat duduk depan. Dan dia suka sangat nanya soalan. Kadang-kadang kita tanya soalan tu, ada soalan macam ni kau pun tanya tu. So kita tertekan pula akademik sebab dia banyak tanya. Padahal dia dah memberi pengajaran pada kita. Nampak tak PMP, fun and learn. So dalam a simple way tadi saya cakap, menguruskan tekanan belajar ni sebenarnya kita handle. So kadang-kadang kita tengok masuk dalam kelas tu pun dia ada baca doa kan, ada pelbagai ritual cara. So mindset kita lah masuk. Ada orang dengan subjek ni Allah, tengok muka pensyarah ni sudah. Ada orang mix and match, macam kita beli set combo makanan fast food lah. Pensyarah ni dengan subjek ni okey ngam. Ni pensyarah ni subjek ni aduh, pensyarah apa okey, subjek okey. Ni pensyarah subjek okey, pensyarah apa okey kan. So memang ada lah kan. So kita kita nak create the fun and learn. Kadang-kadang that's why ada sesuatu pelajaran dia buat kahut. Sebab dia lebih ingat kan. Betul. Dan juga di kawasan saya nak ikhlas sikit lah. Kita ada soalan inventory psikologi, gaya belajar, learning style. Sebab kita nak fokus pada 3 lah ni. Style, skills and support. 3S. SSSS. Kita SSS. Sebab student support system kita nak skills. Siapa nak? Time management, academic management dan style. Style ni gaya pelajaran. Learning style. Kita tahu. Saya pun kalau dah masuk kelas saya baru tahu. Gaya visual ke,
Azhar visual, Auditory. auditor suka mendengar dengan earphone kan. Sampai kereta hall pun tak dengar. Jenis style tu sangat penting untuk belajar. Sebab dia tak tahu dia belajar cara apa. Ada orang suka buat peterminda. Ada orang suka dengar pokok belajar. Tengok pokok dia rasa nature. Ada orang suka belajar saya makan. Memang kena ada super ringat ke depan kan, makan baru cepat-cepat kan. Okey. Itulah saya harap dapat membantu bagaimana kita nak tekanan tu memang ada, pressure. Pressure. So Azhar kita belajar 3C, 3P dengan 3S. So, tadi kita dengar banyak akronim tadi kan. Lebih-lebih lagi pasal akademik lah kan. Tekanan akademik, tekanan pelajaran. Cuma saya tertanya-tanya, yang jumpa dengan Cik Zul ni yang kebanyakan datang sebab tekanan akademik sahaja ke, ataupun ada tekanan lain juga mendorong mereka untuk datang ataupun dapat rujukan ke kaunselor? Dia asal masuk bekerja, apa yang dirujuk lah sebab orang macam-macam. Ada persepsi sebab ada pengalaman mereka di sekolah. Dia kata kaunselor tak ada cara lah. Aku cerita yang ni, dia cerita habis satu Malaysia. Sebagai contoh. Dan saya kena betulkan, dalam kaunselor ni, dia boleh cek lesen dia. Lesen dia 2 tahun sekali, dia akan renew sepatutnya. So ada setengah orang bergelar kaunselor, lesen tak ada. Macam saya pakai ni lembaga kaunselor, kita ada lembaga macam Amerika, dia MMA. Kami ada AKM, lembaga kaunselor Malaysia. Yang mana perlu ada lesen lah. So di situ, awal-awal memang ramai dirujuk. Syarat rujuk pertama, mostly bab akademik. Dulu kita ada pelajar yang P1, P2, probation, yang fail. So datang. So kita explore dari sesi 1, 2, 3. Lama-kelamaan kita kena pasti 2 isu yang utama saya ingat. Satu kendiri, kedua keluarga. Keluarga. So saya cakap tadi, hasil daripada 13 tahun saya bersama Perkhidmatan Kaunseling di Haiwan Pelajar, kita lihat isu kendiri. Dia tak kenal diri dia. Aku ni gaya belajar apa sebenarnya? Aku ni extrovert ke introvert? Aku ni sebenarnya aku masuk SS ni sokongan sosial aku kuat ke tak? Kenapa aku masuk? Sebab aku nak banyakkan hormon endorfin aku untuk gembira. So aku nampak aku bila aku tolong orang masa manji, aku rasa happy. So aku automatically aku rasa happy lah. Dan keluarga ni yang kita dapat detect lah. So keluarga ada yang sebab you all remaja belia, di tahap ni adalah untuk bersahabat dengan keluarga kita. Yang mana kita macam kawan lah, like a friend. Sebab okey belajar kan. Ayah pun jom kita chill, mungkin lepak naskir dan apa semua kan. Bincang pasal anatomi apa semua kan. So belum sampai begitu, ada semua macam takut anak beritahu mak ayah. So kita kena pasti kendirian keluarga. So keluarga ni apabila dah anak dah P1, P2 masa tu barulah datang. Kenapa anak saya macam ni? Dulu anak saya masa matrik hebat. Masa asasi dia lah paling dia top. Masa sekolah menengah dia lah paling depan sekali. Sedangkan masa ayah dia, dan kita kena pasti ada tu mak ayah yang isi dia punya review. Dia macam ada perbincangan awal. Azhar, kalian ni apa? Sebenarnya kalian ni nak sport science kan? Contoh kan? Tapi sebab kan tengok mak ayah kata, apa ni doktor mudah keluar terus, confirm akan dapat CJ. Kalau kita dapat CJ. So dia different lah sebab sekarang dengan teknologi AI apa semua. So that's why penting ke diri keluarga. Dan satu lagi sebenarnya keserakanan rakan-rakan kita. Kadang-kadang kawan kita tak tahu dia tak makan dah seminggu, dia tak join program kita dalam senyap dia. Tengok my CSD dia pun kosong. Dia kata sebab dia stres lah, rumah tak balik kan. So diri dia macam tak apalah, rasa macam tu. So tadi yang kita kena pasti tu adalah dari segi kendiri dan keluarga. Yang itu akan support kita dan keserakanan rakan-rakan kita. Kadang-kadang kita bersahabat tapi tak keserakanan tak ada. Asyik nampak dia je lebih. Kita rasa macam tak nak aku kawan dia. Kalau perasan kita ada klik-klik group. Masa tahun 1, masa minggu siswa lesson Azhar dengan Kabila, kita duduk kelompok dia. Sebab lelaki ada 2 row kan. Masuk minggu kedua dah hari lah. Dah jadi satu. Dah jadi hari group lain. PBL group lain pula kan. Betul. So CSS group lain. Betul. Lepas tu group Asyibas lain pula. Asyibas tu apa Asyibas ni. So yang mana join sukan akan aktif lain pula kan. Ni game-game badminton tak. Saya tak main badminton, saya main squash. So di situ orang kena kendiri lah. Kena diri aku, limit aku SWOT analisis lah. So ada orang macam sekarang buat SWOT analisis akan raju buat mission. So tahu SWOT analisis kan. Ada orang tampal kat bilik, ada orang tampal vision board dia, gambar pakai baju doktor tu semua. So dia dah tahu. So kenali diri dan the next is keluarga. Ada orang tu sampai 3 kali sehari. Dulu saya ada satu klien pelajar, habis kelas dia kau mak ayah dia. Kadang-kadang betul juga, kadang-kadang mak ayah kata, dan ada juga mak ayah yang kau anak.
orang kata mak kau selalu lah. Sebab biasa mak duduk dengan anak kan, terus dia tanya anak macam mana okey ke tak. So sebenarnya benda macam tu ada pro and con dia. Tapi sebenarnya seeloknya adalah eloklah sentiasa berhubung. Walaupun tak selalu tapi sentiasa ada. So kena dia keluarga lah, keserakan yang akan kita. So satu penjelasan yang sangat baik Encik Zul. So soalan seterusnya nak tanya Encik Zul, boleh tak bagi tahu contoh-contoh kes di USMKK yang sering datang ke bidang kaunseling dan faktor apa yang menyebabkan diorang datang ke situ? Okey, mostly awalnya adalah dari segi akademik nampak. Tapi apabila kita pergi lebih details, kita tengok akademik ni berpunca daripada akademik lagi lah. So berpunca pada rakan sebaya. Rakan sebaya. Dan juga ada juga menyebabkan faktor dia tak tahu dari belajar dia apa. Kenapa dia kata dia selalu suka last minute hantar assignment? Kenapa dalam grup assignment kumpulan dia tak boleh nak perform? Tapi kalau individu dia boleh perform pula. So tu skill saja. Kemahiran komunikasi sangat penting. Ada orang dia ni dalam grup assignment dia cakap banyak. Ada orang ni dia jawab kerja, tak ada responsibility, sampai masa kawan ni yang present. Maka banyak dia behind. So kita nampak macam satu benda yang benda asal akademik. Mostly lah sebab orang kat sini berkasih akademik. So tapi daripada akademik tu kita nampak faktor keluarga, faktor rakan-rakan. So kadang-kadang faktor di bilik. Contoh di bilik ni dia tidur kawan dia tak boleh tengok. Apa sangat mengganggu dia, pakai earphone pun tak boleh handle. So dia mengganggu tapi sebab dia lama penat. So kita nampak faktor dia penat lah, tak apalah. Dia lebih kesian orang lain daripada diri dia. Dia tak, tapi ada orang apabila kita terlalu jujur, dia tak boleh. Cakap jujur contoh, Azhar, saya boleh tak rasa macam ni. Tapi ada orang lebih selesa memendam. Dia pendam ni bila Azhar, dia macam letusan gunung berapi. Hole lama kan, dia sure akan meletup lah. Pressure. Meletup lah. So kadang-kadang sebab kita terlalu lama pendam, sebab kita tak ada sesi yang tadi yang saya cakap, dalam bilik kita lepak orang lelaki tu. Contoh ada orang tu, hari Jumaat dia jumpa. Kita saya masing-masing kita pasal kehidupan, bukan kata pasal akademik sahaja. Tapi setiap kali jumpa hal akademik, kita tak terdekat bab akademik, bercerita hal akademik pula, masa makan akademik. Dalam toilet bercerita hal akademik, toilet sebelah masuk sebelah. Kalau belajar macam mana, ada akademik kan. So kadang-kadang kita nak happy lah kan. So daripada sesi yang datang tu, asalnya memang akademik. Tapi lama-lama bila kita kena pasti kita tengok balik, kita berpunca pada rakan sebilik, rakan sebaya, rakan sekelas. So kat sini kita nampak, dan kadang-kadang ada juga faktor bersyarah, penasihat akademik. Kita tak kenal penasihat akademik siapa. Dia kena tanya siapa, dia tanya kawan, dia pun tahu. Kan kita ada dekat kita punya SMU online, sistem belajar kita, siapa penasihat akademik kita. So dia sepatutnya menasihati bab akademik kita. Dan ada special, PA lah kita. Dan mak ayah pun perlu tahu. Mak kali ni ambil 20 unit. Ayah 20 unit ni besar banyak ni, semester ni. Mak unit apa pula ni kan? Unit kilometer walk elektrik apa kan? So kita kena explain. That's why penting komunikasi dengan family supaya kita tak one way. Ni kita cerita kat kawan kita je. Kadang-kadang rakan di Rusia tu main peranan juga. Kalau belajar media unit KL macam mana? Aku macam ni, so kita dapat satu benda baru. Contoh macam you all lah, join SS, buat podcast, satu benda baru So otak kita akan terkejut macam best lah. Order badan aku ni buat benda baru lah. So kita akan spark benda tu kan. Kalau tak kita akan main benda sama lah. That's why dalam satu rakan saya suka nasihatkan, inovasi sangat penting. Innovation, sebab dia orang akan rasa macam kalau tak kita akan buat benda sama lah. Masuk PBL dia dah tahu apa lah. Pergi CFS dah tahu lah. Tutup mata pun tak ada. Ni lampu A, ni lampu B. That's why kita tukar. Suis lampu ni kita tukar jadi suis kipas. So dia kata kenapa tak tercelah-celah ni kan. So kita main dengan fun lah. Kita main fun. So tadi soalan kami dengan satu yang datang asalnya memang akademik. Dia rujuk pun bab akademik. Tapi lama-lama kita tengok ada faktor rakan sebaya, rakan sebilik, rakan sekelas. So kita pun lihat balik dalam juga faktor family. Faktor utama tu pendidikan, tapi sampingan dia ada banyak. Macam ni dia datang rasa sebab demam. Bila kena pasti punca, rupanya dia banyak main hujan. Rupanya dia tak makan vitamin C, supplement apa dia semua. Rupanya dia selalu tak ada exercise. So macam tu lah exercise medical. Tapi kita tengok pasti rupanya macam ni rupanya. Faktor dia kat sini. So kita pun akan kita ada action plan kita. Sebab kita datang kawasan juga, kita buat zone. Kita buat yellow zone, green zone, red zone. Kalau yang datang, kita tengok kalau dalam red zone ni kita akan follow up dalam masa 24 jam. Kita tak nak lepas datang sesi kawasan isu tu silam. Bukan selesai. Takut tak selesai, takut makin marah. That's why kita ada support system after. Okay.
Okay. Cik Zul tadi cakap pasal lebih kepada ni lah kan, keluarga dengan kendiri juga kan. Macam saya dah tanya, kadang-kadang disebabkan dengan pengaruh rakan sebaya kan boleh menyebabkan kita rasa tertekan dan untuk simpan perasaan tu lama kelamaan sampailah kita tak tahan kan. Jadi ada ke macam nasihat lah yang Cik Zul boleh bagikan untuk orang yang macam ni supaya dia orang boleh pergi minta bimbingan lebih awal daripada pihak kaunseling? Okey, macam ada orang karakter diri, ada orang kan dia extrovert, dia introvert. Tapi ada satu ayat ni, sharing is caring. Tapi juga mungkin dia ada pengalaman. Setiap orang ni ada pengalaman. Contoh ada orang takut lipas. Sebab dia buka beg dia lipas, orang yang kurang dengan dia. Tu lipas mainan, tapi sampai hari dia takut lipas. So the same process yang berlaku, mungkin dia pernah nak kongsi. Tapi mungkin pengalaman lepas dia masih sekolah dengan sekolah menengah dia suka share. Ada juga di kalangan klien yang nak kongsi dengan mak ayah tak sempat sibuk. Mak ayah kerja, so dia jadi counter back balik. So that's why dia terus menyediakan diri. So kita kat sini, that's why kita insyaAllah kali ni kerja sama MPT dan satu kat sekretariat lain, kita nak memperkasakan ketua kelas. Dan peluang ketua kelas. Dan juga ketua aras dan ketua blok. Sebab mereka ni, tapi kita akan utamakan ketua kelas dan peluang ketua kelas. Sebab masa kalian dengan ketua kelas peluang ketua kelas sama lebih 5-6 jam sehari. Sebab kelas kan hari, mereka Jumaat Sabtu. Jumaat Sabtu, ketua aras, ketua blok lah. Tu pun kadang-kadang kita tak kenal siapa jiran kiri kanan kita. Siapa roommate sebelah aku tak tahu lah. So hari Jumaat Sabtu kita have it. Kita akan keluar pergi makan mana-mana kan. Makan apa kat depan USM ke apa semuanya kan. So kita nak perkasakan tu supaya mereka ni lebih selesa. Sebab kita tahu sekarang kita ada confession. Tetapi sebab kita dah ada pengalaman kes yang banyak aktiviti lain yang menyebabkan sampai tahap kes Nurli yang kita tak jauh lah. Sebab confession ni is happy pada orang. Mungkin ada orang yang terkesan hati dan emosi dia. Dia kata kat aku punya CV dia yang tinggi pun dia nak cakap kat kami lah. Handsome tapi dia ada awet apa semua kan. So simple tu. Cuma untuk Azhar tanya soalan tadi, nasihat awal kita, that's why kita ada mentor-mentee juga. Ada pusat pengajian buat mentor-mentee. Siapa mentor senior dia. So selain daripada rakan sekelas, mungkin senior dia lebih boleh nak mendengar dia. So kita kena ada banyak channel. Kita ada macam media sosial lah. Bayangkan kalau kita ada satu je media sosial, Facebook sahaja. Saya yakin kita rasa macam boring lah. Facebook pun orang jangan scroll lah. Sekarang ada podcast, ada LinkedIn apa semua kan. Orang banyak benda yang kena pelbagai. Contohlah, macam kami nak balik Melaka, Azhar nak balik Seri Kembangan. Ada berapa cara, berapa jalan? Naik flight. Jalan kaki pun boleh. Jalan kaki ke Mekah ada sekarang kan? Ada sekarang lah. So pelbagai, so kita bukan stick satu cara sahaja. So sama juga nak perumahan ni, kita ada beberapa cara. Counselling, kita ada sebenarnya kita pun ada Talian Kasih 15999 yang pelajar boleh call. Kita ada Befrienders, kita ada Talian Healing, Heals, KKM 15555. Dan kita ada PFAT BSM. So kita ada Mentari. So pelbagai yang kita boleh. Cuma kadang-kadang mungkin kami bersama MRS juga akan bagi tahu lah, kadang-kadang orang tak tahu. Dia orang tak aware boleh buat macam ni. Dan mungkinlah sebab ada pengalaman lepas. Contohlah kami ada kayu basikal. Tiba-tiba kita ada longkang masa kecil. Sekarang nak pegang basikal pun takut lah. Basikal pun trauma. Dia akan jadi fobia. Jadi fobia nampak. Tapi sebenarnya kita ada cara nak atasi. Contoh step by step lah, kalau nak terus pergi letak basikal depan kami kan. Susu, kami dah pegang pedal basikal dulu. Kita tengok video basikal dulu. Tengok step lah. So macam Azhar tadi, perluan tu kita ada platform kata cara dia. Slowly but surely. Encik Zul, podcast kita hari ini ramai yang tengok USM KK punya student dari universiti lain dan pelajar-pelajar luar jugalah. So Encik Zul nak bagi apa-apa penasihat atau nasihat tak kepada penonton atau nasihat kepada keluarganya? Okey, baik. Penasihat tadi awak kata satu benda yang untuk diri sendiri lah, saya juga lah. Sebab saya pun ada anak, ada sepupu, ada adik-adik apa semua yang melalui fasa-fasa kita bersama macam kalian juga. Dan saya pun actually dah melalui. Cuma mungkin nasihat kita ni dari mana sama, tapi we all boleh guna pakai ikut semasa. Dulu tak ada ChatGPT yang tak kan? Sekarang ada AI. Macam sekarang nak beli apa tiket bas tu semua dah online. Nak beli tiket flight pun awal lah. Nak sewa basikal, BIM, dah boleh order, ambil terus jalan je. So pada saya, it's a simple way. Is always life in present moment.
hidup dalam masa sekarang. Ada orang masa silam dia siap ada lagu lagi. Kadang-kadang dia nyanyi dia kenangan masa silam. Nanti jadi podcast ni jadi konsep pula kan. So siap ada lagu kenangan masa silam tu sebab ada orang hidup dalam masa lama dia. Dia ingat lagi cerita lama dia bercinta, dia tolak tulis surat zaman dulu. Sekarang tak tulis surat dah, hantar email nak bercinta. So always live in present moment sekarang. Ada orang yang jadi risau sebab exam sebulan lagi. Tapi kerisauan dah bermula hari ni lah. Risau lah apa. So live in present moment. Dan yang kedua adalah always be happy. Happy lah, hormon happy ni sangat best lah. Dia relate dengan law of attraction kan bila. Macam kita senyum, kan tak kan bila senyum kat orang tak senyum kat kan bila. Pernah. Oh lama rasa macam aku senyum kat awal ni kan, tak senyum apa kat tangan akak peluru kat aku kan. Tak apa. Kalau dalam Islam Rasulullah kan, orang balik bantu kat kita senyum, kita bagi bunga kat dia. Nampak benda simple, tapi sebenarnya dalam tu adalah kesabaran. Cakap sabar mudah kan dia kan. Cuba orang balik kat kita sekali atas macam lemak sakit juga kan. Tapi always be happy, sebab tadi lah kita pengajaran dan pelajaran. Fun and learn. Apa yang kita berlaku pada kita ni rupanya ada hikmah dia. Kadang-kadang kita rasa macam jangan sebab it's always mindset lah. Nama dia mindset, set minda. Set minda tu jadilah daripada habit, daripada buku apa kita baca, cerita apa kita tengok, dengan sama kita kawan. SS ni circle best. SS sentiasa support, sentiasa sayang kan. Sebab dulu asalnya kenapa SS ni saya ingat saya masa perumahan awal SS saya bermula 2012. So lepas tu kita pasang pada Cik Suha Izzah. So dulu kita adalah beberapa program platform. Dia dah melahirkan program sampai ke YSS dan kita ada program flagship 2 MB2C, mahasiswa back to community, English Attack dengan Math Booster. So kita kena session sekali kan kod dia nak jadikan sebagai draft untuk 2025 kan. Itu yang kedua. Life in present moment, always be happy. Yang ketiga, sentiasa bersyukur. Kadang-kadang kita rasa pointer kita, kenapa rendah kan? Kenapa ada hati pada aku kan dia cakap? Kenapa bila begini, aku belajar lagi banyak. Bersyukur sebab ada orang tak boleh masuk ke universiti. Ada orang hanya mampu lihat je orang guru SM. Tak masuk ke campus. Ada orang tak dapat lulus asrama pun. Kalian dapat lulus asrama. Contoh rakan kita di campus ini, sentiasa bersaing. Sebab kita macam merit sikit pun kita dapat. Tapi perkataan sabar dan syukur ni dalam agama mana pun kalian kan. Nampak macam simple je tu. Tapi sabar ni sangat mudah lah kita dekat kau kata kan. Tapi perkataan sabar tu kalau dalam Al-Quran, dalam kitab agama lain sekali pun banyak kali disebut. Dia tak ada kata yang buru-buru kan. That's why SS sabar dan syukur. Boleh masukkan dalam sekolah lawan. Boleh sabar kan. Kadang-kadang kita macam hantar kena reject. Nak hantar tu, tak boleh kan. Lepas tu buat program, 2 orang je hantar. Live podcast, seorang tak apa. Sebab Khairul Amin mesti cakap kan, dia cakap mula-mula dia start dengan macam stand biasa je. 5 orang tengok, nak sampai ke hari ni tengok background dia pun daripada mechanical engineering yang semua kan. Dia petroleum sama semua kan. So kita bersabar dan bersyukur. Bersyukurlah dapat sikit kan. Sebab ada orang tak berjaya nak melangkah ke USS. Masuk USS pun tak boleh kan. Nak terima surat tawaran USS pun tak dapat. Nak masuk SS pun tak boleh. Sebab ada tu menunggu ramai datang. So it's very limited. Dan orang kata sangat-sangat butuh lah ahli-ahli SS. Sebab buat inisiatif program macam ni, order bersama. So setiasa lah, orang kata rakan-rakan BT lain pun sama lah. Always be happy, life in present moment dan sabar dan syukur lah. Sebab dia dengan SS. Sabar dan syukur. Jadi saya macam tertanya lah kan, nak jadi kaunselor ni bagi saya bukan satu perkara yang senang lah. Jadi macam mana Cik Zul boleh tertarik untuk menjadi kaunselor? Soalan ni sangat best sebenarnya bagi dia. Sebab asalnya saya bukan tertarik, saya menarik, ditarik. Sebab asalnya saya semasa sekolah menengah, saya tak suka. Even di perhimpunan pagi, saya kaunselor bagi ucapan pun saya kata lah, apa lagi lah nak bagi syarahan. Sebab kaunselor betul motivator. Dulu kan ada Datuk Haji Lahkamsah kan, kita nampak macam as a kaunselor apa ni kan. Tapi lama-kelamaan, saya akui, saya masuk first posting 2011, saya kata apa kena buat menjadi kaunselor. Semacam sebab saya, degree saya in education, Bachelor Education Guidance and Counselling, Universiti Putra Malaysia. So should be jadi cikgu. Tapi saya datang menjadi cikgu lah semacam mencabar gila kot jadi cikgu kan. Dulu cikgu akan membaling plaster seat yang plaster.
Sekarang tak, kasut anak-anak muda akan pergi tempat cikgu. Oh, So different sekarang macam tak boleh. Aku tukar setting. Tapi minat bila pendidikan. So that's why saya mohon USM. So memang saya kata dalam kaunselor apa, aku nak betul tahu aku sini tak betul. So to be honest saya cakap, kalau saya banyak mengalami kisah-kisah yang orang kata mencabar. Sehinggalah saya masa masuk universiti, saya adalah STPM punya hasil, bukan matrik. So dalam kelas saya 2 orang je STPM. Dan 2 orang je pada Kelantan. Dan masa tu saya tak tahu nak cakap kelas 1. Saya tak ada, tapi still bunyi bahasa Kelantan. Nak periksa orang gelak lah kata habis aku. Umur kami lebih sikit tempat kami STPM. Yang rakan kami semua 58 orang tu adalah matrikulasi. So, tahun pertama leaders kelas adalah saya 4 tahun pengajian. Tahun pertama adalah dia matrix. Tahun kedua saya start dominasi sampai tahun keempat saya jadi ketua batch. So start pada situ. Saya bina fun and learn belajar tadi lah. Sebab saya kata memang masuk, sebab yang isi masuk kaunseling ni adalah saya suka-suka isi. Pilihan ke-3 ke-4 saya. Pilihan pertama sains politik, pilihan kedua tadbir awam, saya ingat lah. So saya kata apa nak jadi sebenarnya. So cerita saya berubah. Dulu ada cerita Roda-Roda Kota Raya kan. Roda-Roda Kota Raya. Dia cerita polis traffic. Saya jadi polis traffic. Pasal ada cerita English pasal jadi pilot. Jadi pilot. Kaunselor ni jangan cerita keluar kat TV. Apa nak cerita pasal kaunselor kan? Apalah saya teruskan. Apalah aku nak jadi cikgu lah. Tapi lama-lama sebab kita rasa macam satu kepuasan. Dan masa saya start SS, saya cakap kat ahli SS masa tu, kita akan rasa happy kalau kita tengok orang tu happy. Hasil daripada kita kan. Kita rasa macam that's why. Saya beri kaunselor, saya beri konsep tu je. Kita rasa macam tolong, kita macam mudah sikit kan. Kita tak satu titik kayu je untuk dia lintas jabatan untuk ke sekolah. Betul-betul dia big impact lah. Kita tengok kerjaan, always saya tengok the result matters. Itu yang saya macam, that's why klien kita, kita akan follow up balik selepas tu. Sebab kita nak klien kita habis sesi terus. Ada mungkin yang ke Jurongkan, ada mungkin yang terbang terus ke Angkasa Raya kan. So macam nak jadi kaunselor tu memang saya dulu memang tak terlintas pun. Macam orang kata apa dah jadi kaunselor, apa nak bikin masalah orang pasal sini betul kan. Tapi saya yakin dan percaya dengan US tadi lah. Sabar dan syukur, saya sabar menepani klien. Dan saya syukur saya dapat ni sebab contoh hasil benda dia tekan di akademik. Zaman saya lain. Mungkin klien datang sekarang lain, tekan di akademik dengan ChatGPT. Okay. So soalan satu cukup orang kata ni sebab memang awalnya kalau kata saya memang saya bukan minat saya. Tapi lama-lama tak jumpa macam ni orang. Dan sekali lagi kita dapat enjoy rasa macam okey, macam dulu kita budak muda enjoy macam tu lah. So daripada pengalaman Encik Zul, kita dapat tahu kita kena buat sesuatu occupation atau job yang berikan kita satisfaction. Jadi Cik Zul, saya rasa kita punya sesi ni dapat banyak lah kita dapat tahu info-info mengenai kaunseling, mengenai kesihatan mental, cara-cara nak atasi and sokongan-sokongan yang ada dekat USM ni lah. Macam kita ada mentari, kita ada juga mentorkan siswa. Jadi saya nak ucapkan terima kasih daripada pihak kami, daripada pihak Sekretariat Sukarelawan atas kata-kata yang Cik Zul telah berikan lah. Betul. Kata-kata yang bermakna ni kita harapkan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada para penonton dan para universiti lain lah. Student-student yang tengok podcast ni dari universiti lain. Kadang-kadang kita perasan orang lupa betapa penting yang kesihatan mental. Asyik-asyik kita fikir kesihatan fizikal lagi penting. Sebenarnya kesihatan mental sangatlah berubah dari masa ke semasa, bergantung kepada situasi kita. So memang podcast kita hari ni super santai dengan Encik Zul dan kami harapkan podcast ini merupakan, kita dah buat 4 podcast ni dan kami rasa podcast EP4 inilah paling bermakna sekali untuk student USMKK. So jadi ini adalah episod penutup kami. Kami ucapkan terima kasih lagi kepada Encik Zul dan kepada semua para penonton dan para pendengar di luar sana. Jangan lupa untuk saksikan episod kami yang akan ditayangkan pada bulan Januari kali ini. Okay? Stay tune guys. Thank you Encik Zul. Terima kasih kerana setia bersama kami sebanyak 4 episod dan kami akan janjikan keseronokan untuk korang semua. Okay, sila jumpa lagi. Bye-bye.